Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang kembali ke Saudagar Property Channel. Hari ini saya berada di Bandar Baru Bangi di Seksyen 1 Villa Sutera Mutiara Bangi. Tuan-tuan dan puan-puan, belakang saya ada double story semidi. Saya masuk sebentar tadi, saya rasa rumah ni dah buat pelbagai renovasi. Tuan-tuan dan puan-puan, rumah ini pasti berbaloi untuk anda yang nak cari semidi di tengah-tengah Bandar Bangi. Inilah rumahnya. Double story semidi Villa Sutera. Roll it. Dengan keluasan lebih kurang dalam 3,000 square feet land area dan build up lebih kurang dalam 4,000 square feet. Tuan-tuan dan puan-puan, ini bahagian depan rumah ni. Okay. So owner dah buat concrete imprint, dia dah simen buat imprint. Kat sini tuan-tuan dan puan-puan boleh letak kereta. 1, 2. Pagar pula dah auto gate. Dia dah renovate. Tengok dia punya awning dengan design kekayuan macam ni, memang cantik. Sampai ke dalam tadi dia punya design, so memang cantik. Owner ni ada banyak kereta saya pasal tadi, ni pun dia dah alihkan. Okay. So sekarang kita dekat bahagian carport, boleh memuatkan 2 buah kereta dekat dalam. Okay. So rumah ni saya akan tunjuk dekat bahagian belakang. Memang best dekat belakang dia. So rumah ni siapa-siapa yang nak menetap dekat Bangi, yang bekerja di Bangi ke ataupun yang bekerja dekat KL ke, boleh duduk dekat sini dengan harganya yang sangat menarik. Saya akan letak dekat bahagian detail nanti. So masuk dekat bahagian dalam, pagar pun dah auto gate. Tuan-tuan boleh tengok ceilingnya tuan-tuan dan puan-puan, memang sangat cantik. Saya dengar owner ni beli rumah ni pada tahun 2014 dan dia buat 2 kali major renovation. Dah habis hampir keseluruhan lebih kurang dalam RM400,000 termasuk finishing dekat dalam. Tuan-tuan boleh tengok. Okay. So dekat sini tempat kapos. Dekat sini adalah tempat memasuki rumah ini di ruang utama. So ada sedikit tangga step up naik ke atas. Okay. Saya akan bawa tuan-tuan dan puan-puan ke bahagian belakang rumah ni. Disebabkan dia dah renovate belakang dan kiri, jadi rumah ni belakang ada lebihan lebih kurang dalam 5 kaki ke 10 kaki saja. Jom, let's go, kita tengok ke bahagian belakang. Kalau korang nak jual rumah dengan pantas dan selamat, hubungi kami segera. Ini adalah bahagian yang dia renovate. Okay, rumah ni dah renovate ke tepi dan ini adalah sedikit lorong kecil untuk ke belakang rumah. Tuan-tuan boleh ikut saya. Okay. Dekat sini ada tempat wet kitchen. Okay, ada sedikit laundry. Okay. Dekat belakang ni, tuan-tuan boleh tengok kat sini dia buat tempat golf ni. Cantik tak tuan-tuan dan puan-puan? So dekat belakang ni, okay. Dan yang paling menariknya, jom kita tengok kat sini. Ada karen pula. So dekat belakang ni dia buat, nampak? Dia buat pangkin. Boleh lepak-lepak tengok highway kat belakang tu. Tu roundabout tu terus masuk highway tu. Tak nampak lah sebab ada pokok kelapa kan. So dekat sini yang saya tahu dekat belakang tu adalah tanah reserve, tapi ada pagar ni. Tuan-tuan sebenarnya boleh guna je tanah-tanah dekat lebihan dekat belakang ni. Owner cakap dengan saya lah. So tuan-tuan boleh tengok dekat sini design dia masih gunakan konsep kayu macam ni. Ni saya tak pasti ni kayu ke apa. Saya pun lupa namanya apa benda. Ada pokok kelapa ni semua dia boleh ambil lah. Tuan-tuan boleh tengok dekat belakang ni dia buat renovasi, dah tambah sampai ke belakang. Okey. Ni dia punya ruang tamu yang dia extend. Tak apa, nanti kita akan masuk ke dalam tuan-tuan dan puan-puan. So ni pintu yang menuju ke belakang. So memang cantik. Rumah dah siap, subsale beli puas hati. Owner ni dah renovate siap-siap tuan-tuan dan puan-puan. Jom, apa lagi kita tunggu? Kita masuk ke bahagian dalam sekarang. Tuan-tuan dan puan-puan, Bangi saya rasa sekarang dah macam dekat Shah Alam. Banyak kemudahan-kemudahan yang sedia ada dekat Bangi. Jom silakan masuk ke rumah double story semidi ni.
Tuan-tuan dan puan-puan, macam saya cakap tadi, owner ni duduk pada tahun 2014. Rumah ni ada 6 bilik dan 3 bilik air. Di sebelah kiri saya, kita mulakan di sebelah kiri saya ada satu bilik, saya panggil dia sebagai bilik tetamu lah tuan-tuan dan puan-puan. Okey, ada satu bilik dah boleh meletakkan queen bed size dan ada satu aircon. Menurut owner, aircon semua dia tak cabut kecuali barang-barang seperti perhiasan macam itulah, ayat-ayat Al-Quran ni dia akan ambil lah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, di sebelah kanan saya ada satu powder room yang digunakan biasanya untuk tetamu. Tuan-tuan dan puan-puan, powder room pun dah fully tile sampai ke atas dan diteruskan lagi dengan satu bilik lagi dekat bawah. Bilik ni sedikit kecil, boleh diletakkan single bed sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan, jom kita ke belah bahagian yang paling penting. Sekarang kita berada dekat living area. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok rumah ni. Dia dah guna wood panel dekat atas dia. Okey. Bawah lantai dia guna SPC dengan gabungan coklat-coklat ni membuatkan rumah ni saya rasa nampak klasik dan mewah. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah bahagian asal. Okey, tuan-tuan boleh tengok Ini adalah bahagian asal dan di sebelah kita straight lagi ke bahagian belakang ini adalah bahagian yang dia renovate, extend dan dia tambah. Dah ada chandelier, kipas. Memang cantik tuan-tuan dan puan-puan. Menurut kata owner tadi, dia buka je folding door ni, angin masuk daripada luar. Okey. So ini ke bahagian belakang rumah tadi itulah. Okey. So kita pergi ke bahagian dapur pula. Let's go. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita berada di dining area. So ni dining area mencukupi untuk kapasiti dalam 8 orang. Sangat selesa. Keluarga makan-makan di sini. Berhari raya dekat sini. Menantap juadah menghadap dapur. Tuan-tuan boleh tengok dekat sini. So owner ni dia menggunakan CCTV dia menggunakan solar. Jadinya saya rasa mungkin CCTV dia tak ambil. Dan ada aircon dekat bahagian dining area ni. Boleh duduk kat sini. Yang tak cukup nak duduk dekat meja makan. Dan dah ada kabinet dekat sini. Okay. So memang cantik. Memang ada gaya. Sebab rumah-rumah lama ni, kalau kita jaga dengan baik, beginilah dia rumahnya. Memang cantik. Okay, so sekarang saya akan melangkah ke bahagian dapur. Saya dihidangkan dengan kabinet yang berwarna hijau yang sangat cantik. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok. Memang cantik. Kita biru sikit. Kan? Cantik. Tuan-tuan boleh tengok. Ini saya panggil English klasik lah. Kita panggil lah untuk design warna hijau ni. So memang cantik. Ini adalah dia punya dry. Okay. So wet dia kat sini. Tuan-tuan dah tengok. Wet dia kat sini. Masih guna SPC dekat belakang. Dekat bawah ni. Okay. Lantai dia guna SPC. Dan menuju ke sana pula, ada lagi. Inilah bahagian dapur wet dia. Dia ada step ke bawah sikit. Okay. So ada hood. Okay. So ada kabinet. Ini pintu menuju ke belakang rumah. So bahagian ini adalah bahagian yang di extend. Suka saya ingatkan rumah ini adalah semidi. Ada lebihan tanah di tepi. So inilah yang digunakan untuk extend. Okay. So itu adalah pintu. Boleh terus menuju keluar. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak masuk barang basah tanpa melalui pintu depan, guna pintu ni sahaja. Okey. Jom, tanpa membuang masa, kita akan pergi ke bahagian level 1. Jom, let's go. Duduk dekat Bangi, sekolah rendah, sekolah swasta, sekolah government, hospital, swasta seperti An-Nur ada dekat Bangi. Tuan-tuan dan puan-puan, Petronas pula dekat dengan rumah ni 3 minit aja dekat depan taman ni, tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita berada di level 1. Dekat atas ni ada sedikit family hall tapi sedikit kecil lah. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya ada 3 bilik dekat atas dan 1 ditambah oleh owner untuk buat office. Saya akan tunjuk bahagian luar saja. So dia tambah, dia buat folding door. Okey. Macam ni. So dijadikan office. So guna SPC flooring. Dan kat sini adalah dia punya master bedroom. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok, dia masih kekalkan SPC flooring dekat setiap bilik. Okey, kat sini boleh masuk king bed size dan ada satu toilet privacy. Okey, dan ada satu walk-in wardrobe dekat bahagian sini. Jom boleh tengok dia punya toilet untuk master bedroom. Okey, fully tile sampai ke atas. Tuan-tuan dan puan-puan, bilik dia bagi saya semua besar-besar. Tak ada 10 kali 10. So ini adalah bilik kedua. Okey. So boleh masuk.
Masa SPC flooring, rumah pun dah fully grill. Okay, so ni boleh masuk king bed size dan ada satu private toilet. Atas privacy kita tak boleh buka lah toilet ni. Tuan-tuan dan puan-puan jom kita ke last bilik dekat atas ni. Jom kita masuk. Jarang-jarang saya pergi tour dekat rumah dekat Bangi ni untuk unit semidi. Biasanya saya ada banglo, tapi kita dapat semidi, jarang-jarang keluar unit dekat section 1 Bangi ni. So ni adalah bilik yang terakhir. Boleh masuk king bed size pun tak ada masalah dan ada satu toilet. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Rasa ceiling, rumah pun cantik. Kebesarannya lebih kurang dalam 3,000 square feet, build up lebih kurang dalam 4,000. Rumah dah fully renovated. Jom kita tutup rumah ni. Let's go. Dan puan-puan, macam mana tour kita kali ini rumah semidi double story di Bandar Baru Bangi Section 1. Dengan harga 1.5 juta sahaja tuan-tuan boleh memiliki rumah di Bandar Baru Bangi dengan keluasan lebih kurang dalam 3,000 square feet. Rumah pun dah fully renovated. Tuan-tuan dan puan-puan, apa lagi? Apa lagi yang tuan-tuan dan puan-puan tunggu? Kalau listing ni dah ada orang sambar nanti, tuan-tuan dan puan-puan juga yang menyesal. Itu saja untuk tour kita pada kali ini. Terima kasih kepada yang komen, like and share video-video Saudagar Property. Saya Nabil Osman, Saudagar Property Channel. Assalamualaikum. Kalau korang nak jual rumah dengan pantas dan selamat, hubungi kami segera.